Kenapa adik-beradik ni suka sangat cari gaduh selama sini? Macam baru 5 minit dia raman, tiba-tiba berperang. Dah macam ada WWE ni dekat ruang tamu. Sebenarnya ramai mak ayah ingat bila anak-anak asyik gaduh tu tanda diorang tak rapat atau diorang gagal jadi parent. Tapi ikut kajian, bukan pun. Gaduh tu sebenarnya proses pembelajaran sosial. Bukan sebab diorang jahat ke apa, tapi sebab diorang tengah belajar urus emosi, runding, menyelesaikan konflik, macam-macam lah. Rumah tu kira macam makmal sosial. Dekat luar macam sekolah, rumah kawan, semua behave. Tapi bila balik rumah terus jadi versi sebenar. Sebab apa? Sebab dalam rumah tu tempat paling selamat nak jadi diri sendiri. Dia tahu kalau dia marah, jerit atau nangis, esok still makan nasi lauk sama, tidur bawah bumbung sekali. Kasih sayang tu tak pernah hilang pun. So bila korang nampak adik-beradik korang tengah bertekak sampai bergusti, jangan terus fikir rumah kau tak aman. Fikir balik, diorang tu tengah training life skill free of charge. Ini diorang gaduh sebab kartun. Esok bila diorang dah besar, diorang tahu macam mana nak gaduh dengan cara yang sihat, tanpa lost connection, tanpa block. Kadang-kadang gaduh tu bukan tanda benci, gaduh tu tanda sayang. Cuma itulah delivery dia tu macam kasar sikit.